lisan dan kemungkinan berlakunya rasuah dan kepincangan. Projek ini dibiayai oleh Kerajaan Persekutuan dari Japan Bank International Corporation. Disember 2008, 5.7 bilion dibelanjakan. Ini 1.43 bilion lebih tinggi daripada nilai kontrak asal. Runding terus, kontrak berapa? 5 bilion. 3 tahun kemudian tambah lagi 2 bilion. Ini berlaku dalam hampir setiap projek. Jadi apa makna kita buat kajian dan tiap 2-3 tahun syarikat besar, syarikat agregasi seperti mana contoh IPP, kita tak ada keupayaan langsung, seolah-olah kita lemah dalam berdepan dengan syarikat besar ini. Dia too powerful, too influential, seperti mana Vicky Lingham, tak berani siapa sentuh. Entah dia pakai bomo mana. Pelaksanaan projek Rawang Ipoh yang lewat disiapkan, kerugiannya 1.14 bilion ringgit. Kemudian KL Central dan Ipoh mula projek itu yang kedua ni Rawang Ipoh, Tan Sri betul, minta maaf, 1.14 bilion. KL Central dan Ipoh Disember 2008 pakai tren diesel. Sepatutnya dalam perjanjian awal tren elektrik yang patut digunakan. Kelewatan membuat perolehan tren disebabkan kekurangan peruntukan untuk 6 ETS Electric Train Set berjumlah 240 juta. Rancangan Malaysia Kemenat 9 tambah 249.7 juta diluluskan. KS Opus, syarikat Kinta Samudera Opus Consortium, dilantik mengurus projek bagi pihak kerajaan untuk Rawang Ipoh, tetapi gagal melaksanakan peranannya seperti yang ditetapkan dalam kontrak. Tiada bukti menunjukkan kementerian telah membuat teguran makluman prestasi syarikat ini kepada Kementerian Kewangan. Ini mengikut pengalaman kecil saya agak janggal. Tak ikut tempoh, tidak ada. Kementerian Pelajaran, 14 sekolah 1 juta untuk penyelenggaraan atau pembaikan, tidak dibuat dengan sempurna, tidak disiapkan, tidak ada kualiti. Itu ditetapkan oleh kerajaan. Siapa yang sekolah mana? Putatat sebagai contoh. Jadi tapi bila kita dapat peruntukan RM15,000 kan, atau RM1,000, wah, tepuknya gemuruh. Ni yang hilang bila beliau ni. Ya dah, saya baca ni laporan Kenyataan Kewangan Kerajaan, bukan di Annual Report. Ini Treasury punya report. 15 sekolah di Sabah, Kelantan, Melaka, Kedah dan Selangor, penyelenggaraan RM111.5 juta. Tidak dilaksanakan 7.8%, kontraktor terlibat dibayar sepenuhnya. Kemudian kita baca ni, kerana Menteri ketika itu minat pokok dan tanaman seni taman, maka diberikan membekal pokok dan tanaman untuk sebuah sekolah ni RM57,000 menyenggara, merawat, menyiram pokok. Kemudian yang dibayar ini sebenarnya 500% lebih, atau 5 hingga 8 kali ganda lebih tinggi daripada harga yang ditawarkan oleh pembekal. Ya Allah, kalau celahan. Sakit ni ICU laluan Matang celah. Tan Sri Ketua Pematang Pauh, terima kasih. Saya cuma ingin menarik perhatian Pematang Pauh mengenai kenyataan Ketua Pengarah JPA hari ini yang mengeluarkan kenyataan bahawa merujuk kepada laporan Ketua Audit, kalau di sana berlaku penyelewengan
dan salah urus terhadap dana kerajaan melibatkan jabatan dan agensi dan kementerian, maka katanya yang akan dipertanggungjawabkan ialah ketua setiausaha kementerian dan ketua pengarah jabatan berkenaan. Itu satu komitmen yang diberikan, satu langkah yang saya fikir menarik untuk kita bincangkan dan beri perhatian dalam perbincangan Dewan. Secara khusus, ketua pengarah berkenaan memetik bagaimana penyelewengan yang cukup ketara yang berlaku di Kolej Kemahiran Tinggi Mara Balik Pulau. 2 komputer riba dibeli dengan harga RM42,320 satu, bukan 2. Satu komputer riba harganya RM42,000. Ini maknanya mengkali bahan dia daripada mah mengkali ni, mah tulen, mah 9 mengkali. Tapi isu yang saya nak timbulkan tadi sebagai menarik perhatian Perkhidmatan Pauh ialah kalau itu komitmen yang diberikan oleh ketua pengarah kementerian dan kelihatannya tanggungjawab itu terhenti setakat ketua setiausaha kementerian dan ketua pengarah. Kita nak tengok kalau contohnya tadi MARA, dah tentu di bawah ketua pengarah MARA atau pengurusi MARA atau menteri yang jaga MARA. Boleh ambil tindakan ke tidak setelah kenyataan ini dibuat? Itu satu. Yang kedua, Perkhidmatan Pauh tadi juga menyentuh mengenai secara khusus pujian ketua audit terhadap beberapa negeri Pakatan Rakyat. Secara kebetulan saya terbaca Kedah, 2 perkara yang disebut oleh ketua audit negara mengenai Kedah di bawah pimpinan Menteri Besar Ustaz Azizah Razak. Yang pertama ialah cost saving policy, dasar pencimatan perbelanjaan, dan yang kedua ialah keupayaan melonjakkan hasil negeri sehingga 205.5%. Saya bertanya Menteri Besar Kedah, apa yang menyumbang kepada lonjakan hasil negeri yang begitu ketara? Katanya kalau dulu satu kawasan balak hutan dara, 1 ekar pendapatan kepada kerajaan negeri ialah RM1,000. Hari ini 1 ekar RM19,000. Ya, ini bendanya mudah, straightforward. Ustaz Azizah ni bukan mengajar ilmu pengurusan tinggi-tinggi pun, dia pakar hadis saja, pensyarah hadis Universiti Kebangsaan sebelum jadi Menteri Besar. Tapi common sense ya. Pada masa yang sama, ketua pengarah ini juga menegur Johor kerana hutannya tinggal 18%. Selama ini Dewan ini diperdengarkan bahawa yang teruk sekali bagi kawasan balak ini ialah Kelantan. Kelantan. Saya baca dalam laporan Majlis Perhutanan Negara, Kelantan, kawasan muka bumi yang masih dilitupi hutan ialah 51%. Muka bumi masih dilitupi hutan. Melaka 4%. Bangkali hutan simpan air keruh lah. Johor 18%. Pahang, Selangor, Perak itu antara 35 hingga 42%. Maknanya secara angka, secara statistik, jangan sampai lagi Dewan ini diperdengarkan dengan sweeping statement daripada ahli parlimen hanya kerana kebencian yang berlebihan terhadap Kelantan. Itu isu yang saya nak kemukakan. Terima kasih Perkhidmatan Pauh. Terima kasih. Macam tak sebut Pulau Pinang, tapi Pulau Pinang masa Ketua Menteri yang ambil alih, hutan dah tak ada. Jadi jangan jadi isu lah. Tapi saya nak respon kepada singgungan celahan YB Macang tentang jaminan Ketua Pengarah JPA. Terima kasih, baik. Tetapi kita sepatutnya ada dengan KPI macam-macam, bunyinya cukup meyakinkanlah ya. 2 minggu laporan, 2 minggu kajian, 2 minggu berikutnya tindakan, baru bermakna. Kerana jaminan ini dibuat dah banyak tahun dah ya. Tetapi untuk Ketua Pengarah mengatakan hanya KSU dan Ketua Pengarah bertanggungjawab, saya tidak setuju. Kerana banyak urusan sebut harga dan menetapkan tender ini bukan kerja KSU, menteri yang campur. Jadi sepatutnya Ketua Pengarah JPA harus sebut
kita akan teliti dan orang yang bertanggungjawab akan dipersoal dan tidak akan diambil. Sebab tu begitu, janganlah awal-awal dia lepaskan orang di atas dan dia pikul tanggungjawab. Buat apa ambil naya kalau kamu tak bertanggungjawab, kalau tak terlibat? Saya tidak mahu kalau betul ketua pengarah terlibat, dia harus dipersoalkan. Tapi jangan dia lepaskan awal-awal, kerana saya tahu kalau projek besar-besar itu atas pada ketua pengarah.